Okey, Jijah nak tunjuk kat korang 3 mesin untuk Jijah produce 3,000 cucuk sate sehari. Okey, ni mesin potong kita. Harga dia dah 3,000 something kot. Saiz pun kita dah custom dah. Kalau kita pakai tangan nak potong 20 kilo, ambil masa 2 jam. Tapi kalau guna mesin ni, tak sampai sejam dah siap 20 kilo. Macam ni je. Okey, ni mesin kuah kacang kita. Yang ini boleh masak 40 kilo. Yang ni Jijah beli second hand je, 1,500. Ni memang sangat-sangat membantu lah. Lagi-lagi kalau time raya, kita terpaksa buat 200 kilo satu hari. Kalau kita buat manual, kena duduk dekat sini berjam-jam, kena gaul macam ni. Tapi yang ni, kita boleh tinggalkan je. So, lagi satu kita ada mesin cucuk sate. Yang tu Jijah simpan sebab staff yang ada sekarang ni, diorang lebih suka cucuk manual. So, yang tu Jijah beli tu 8,000. Ada buat dia punya mall khas untuk saiz Jijah sate. So, mesin-mesin tu memang kita buat mass production. Memang kita keluarkan 3 ke 4,000 satu hari. Kalau korang nak booking untuk raya ke, jauh sangat. Korang nak booking untuk corporate event ke, perlukan sate, Jijah boleh tolong buatkan. Jangan risau.